Okey, dah. Oh, dah. Ada. Dah. Oh, ada. Makan dah. Oh, dia buluk ekor. Oh. Makan dah. Makan dah ni. Oh. No, sah. Oh, dia dah. Kita ni. Sah ni. Ke gapo? Halo. Oh. Dia dah. Oh, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ni saya turun mari di spot kita boleh ke web besar baru ni. Parit besar. Dia panggil parit dia besar pasan. Jadi saya kena lalu bawah ni lah. Di bawah tu. Kita kena pulak air ni. Mana tahu Tuhan nak beri rezeki. Sekejap kita kejar dekat ni dah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam tak pakai kakak sebuk ya. Jadi sedap. Air ni pakai kakak sebuk. Sedap sikit. Tak ada dekat ni. Kita kejar dekat ni. Tengok bah. Ni cabaran dia. Saya suka ke cabaran dia ni ya sebenarnya. Kalau kita gengai luar okay? Cabaran dia mesti sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap lah kan. Tekong. Allah Akbar. Oh dah leh. Oh. Hari ni saya pakai set Daiwa Tatula Pro 18 LB. Sini Tatula HVF. Kedah. Okey. Oh. Kedah. Allah. Oleh sungai kita tak tekan gon. Balik tu. Oh dia dah. Okey, dia dah. Oh, sak ni. Sak ni. Allah Akbar. Kagak molek nampak ni. Oh. Ke gapo? Halo. Ke gue ni. Mesin baru ni ke gapo ni sobat? Mesin baru sobat. Oi, alhamdulillah dah. Ni ada sengak kau ni deh. Goreng-goreng sedap kali ni. Oh, terima kasih ya Allah. Saya juga ni. So, okay. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Itu dia rezeki Allah. Ngadut nyambal, tengah nyambal, sabar. Ada banyak ekor ni sini. Oh, darah. Oh, sayang. Ada banyak ekor ni. Ada banyak ekor. Bismillah, lagi. Oh, darah. Ada juga. Sayang, ketakuh ya. Pakoh ya. Dia duduk situ besar tu. Sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hatiku murahlah rezeki ya Allah. Satu kawan putih. Ya Allah. Korang. Op. Oh. Derok. Oh. Lagi. Oh, alhamdulillah. Oh, rezeki sungguh. Oh. Sampai. Oh, tak usah pemagi main usah lagi. Mana? Oh, alhamdulillah sahabat, ada rezeki kewe. Itu ke baung seko, ada kewe seko. Oh. Ada lagi, tak lah makan saja. Oh, Allah. Makan dah. Oh, dia buluk ekor. Gagah ni. Dia buluk ekor. Saya tak usah mana tapi boleh lah. Besar kot lah. Alhamdulillah. Oh, tu lah. Oh, besar sikit pada sana lah. Alhamdulillah ya Allah, itu aku rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. 3 ekor, 2 ekor. Alhamdulillah. Lapis apa ni? Lapis setengah. Makedon sobat. Makedon. Oh.
kedah ni besar ni, besar ni mari ni, narik mari. Dah besar. Besar ni mari. Ni mari. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Allahu Akbar. Besarnya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Besarnya. Allahu Akbar. Tembe pemagang kat ni kan. Skala 2. Skala 2. Sabas. Alhamdulillah. Oh, tak muat Mekah. Alhamdulillah. Rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh makan. Ya, bukan nak main ke. Main tu nombor 2. Makan dalam satunya. Boleh makan tak? Betul. Oh, ayah jalan. Okey, ni dia panggil bersenam. Jalan. Sikan. Ini putih. Dia boleh balik. Rekong. Okey. Okey, dah. Oh, dah. Oh, dah. Oh, dah. Alhamdulillah. Oh. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun tak ada. Allahu Akbar. Ya Allah, aku. Oh, ikutlah ngai ngana bang. Hanya boleh ikan 5 ekor. Allah berat dah bukan ni. Aku tu. Allah Akbar. Oh. Kita bukan sipu. Kita ni ubi. Nak aku boleh ikan. Mujur. Lalu kok air terjun ni tak? Oh. Air terjun. Licin. Licin air terjun. Air terjun licin. Alhamdulillah.
Bismillah. Alhamdulillah selesai dah kita ngai pagi ni. 11.30 kita siap. Itu sahaja rasanya untuk ngai kita hari ni. Inilah spot dia. Bawah retok air sungai ni. Di sungai mari ko golok. Okey, hari ni kita strike hari ni kita boleh rasanya boleh 5 ekor. 5 ekor. Okey. Ada. Okey, alhamdulillah. 3 ekor. 4 ekor. Ni kepelek. 5 ekor. Tak berat pun.